kaifiat yang diumumkan, yang disebut oleh para imam ketika mana sebelum memulakan menunaikan solat Aidul Adha, begitu juga Aidul Fitri. Tetapi kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tak dijangka. Katakan apabila imam terlupa untuk mengangkat takbir 7 kali itu. Imam terus baca Fatihah, terus kepada rukuk. Maka apakah waktu itu makmum perlu tegur imam supaya kembali takbir? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam DSM dari Studi Mufti yang bersiaran dari tingkat 48 Komta Georgetown, Pulau Pinang. Dan pada kali ini kita nak memetik satu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua surah Al-Kautsar. Maksudnya, maka tunaikanlah solat semata-mata kepada Tuhanmu dan laksanakanlah ibadah korban. Jadi dalam ayat ini sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, menunaikan solat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Of course lah, yang pertama solat 5 waktu lah. Solat yang wajib, yang difardukan kepada kita. Dan antara disebut juga dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir yang menukilkan pandangan ulama yang menyatakan bahawa maksud solat itu juga merujuk kepada solat Aidul Adha. Itu solat hari raya yang selepasnya dilaksanakan ibadah korban. Jadi sama-samalah kita sempena raya korban ini, raya haji yang jatuh pada 27 Mei insya-Allah pada hari Rabu, yang mana kita akan sama-sama menunaikan solat hari raya Aidil Adha yang merupakan suatu perkara yang tak sepatutnya ditinggalkan walaupun ia merupakan perkara sunat. Cuma kadang-kadang berlaku kekeliruan dari sudut kaifiat untuk menunaikan solat. Kerana apabila imam biasanya dia akan memberitahu kaifiat tunaikan solat raya. Antaranya yang biasa kita tahu bagaimana pada rakaat yang pertama selepas daripada doa iftitah akan diangkat takbir sebanyak 7 kali. 7 kali diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 6 kali. Selepas itu barulah membaca Fatihah dan juga surah. Manakala pada rakaat yang kedua maka diangkat takbir sebanyak 5 kali, diselangi dengan tasbih sebanyak 4 kali, kemudian barulah dibaca Fatihah. Itu kaifiat yang diumumkan, yang disebut oleh para imam ketika mana sebelum memulakan menunaikan solat Aidul Adha, begitu juga Aidul Fitri. Tetapi kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang tak dijangka. Katakan apabila imam terlupa untuk mengangkat takbir 7 kali itu. Imam terus baca Fatihah, terus kepada rukun. Maka apakah waktu itu makmum perlu tegur imam supaya kembali takbir? Jawapannya tidak perlu. Kerana apa? Kerana kita perlu faham bahawa sekurang-kurangnya solat sunat hari raya itu ditunaikan dengan 2 rakaat. Walaupun tanpa takbir yang 7 kali dan 5 kali itu. Dan takbir 7 kali, 5 kali itu adalah sunat yang termasuk dalam sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Kalau kita tertinggal, maka tidak pun disunatkan kita untuk sujud sahwi. Berbeza dengan sunat ab'ad. Kalau sunat ab'ad, contohnya doa qunut, kita tertinggal. Tahiyat awal kita tertinggal. Maka solat tetap sah. Kita tak perlu ulang semula. Tetapi disunatkan kepada kita untuk sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi pun tetap sah juga. Cumanya sunat sujud sahwi lah. Itu adalah sunat ab'ad. Adapun takbir 7 kali, 5 kali pada rakaat kedua, ketika mana solat Aidil Fitri dan juga Aidul Adha ini termasuk dalam sunat hayat. Sunat hayat yang mana sunat itu apabila dilaksanakan dapat pahala sunat. Apabila ditinggalkan, terlupa ke, sengaja tinggal ke, adakah dia menyejaskan solat? Apakah membatalkan solat? Apakah perlu diulang solat semula? Jawapannya tidak perlu. Tak perlu ulang solat semula. Solat itu sudah pun sah. Kerana apa? Kerana rukun-rukun solat itu dipenuhi dengan baca Fatihahnya. Rukun yang 13 itu dilaksanakan. Maka tidak ada masalah, tidak ada isu sebenarnya. Maka dengan sebab itulah kita menyatakan bahawa al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Memanglah kadang-kadang bila kita pergi solat raya ni, kita nak takbir 7 kali. Dia beza sikit dengan solat yang lain kan. Rakaat kedua takbir 5 kali, tiba-tiba tu imam dia tak takbir. Kita rasa macam tak puas ya. Kita rasa macam tak sah solat tersebut. Hingga ke minta imam ulang semula. Sebenarnya tidak. Solat itu sah. Dan macam mana kadang-kadang kelupaan itu menunjukkan sifat sebagai manusia. Al-insan la yakhlu al-khata' wa nisyan. Yang kata manusia itu, insan itu, dia tak sunyi daripada sifat lupa dan juga sifat kesalahan dan juga kesilapan yang berlaku. Maka dengan sebab itu yang pentingnya kita mengetahui konteks ilmu, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang rukun, mana yang fardu, mana yang tidak. Maka di situlah
pentingnya untuk kita mengetahui kembali perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Walaupun kita buat hari-hari, tapi kadang-kadang kalau kita tak ambil berat, menyebabkan kita tidak mengetahuinya. Kita tak tahu solat itu sah ataupun tidak dan sebagainya. Maka dengan sebab itu pentingnya untuk kita mentelaah, kita mengkaji semula. Apatah lagi dalam suasana yang raya Korban ni, kita nak kembali solat raya, bukan setakat solat raya, tetapi solat-solat yang lain, solat-solat sunat yang lain yang perlu kita pelajari. Contohnya solat sunat rawatib yang mengiringi solat fardu. Dia ada 10 dalam mazhab Syafi'i, 10 rakaat yang sunat muakkad, yang kalau boleh jangan tinggal. Itu kalau boleh jangan tinggal. Iaitu apa dia? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Itu kita 10 rakaat itu. Itu dipanggil salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardu, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah, yang sunnah muakkadah, yang sunat yang sangat-sangat dituntut, yang kalau boleh kita jangan tinggal. Saya ulang sekali lagi, 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Jadi saudara yang dirahmati Allah, di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat kita menyambut Aidul Adha Al-Mubarak. Kullu amal bil khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan kita dapat menghayati semangat haji dan juga semangat korban pada hari korban Aidul Adha yang kita akan sambut ini. Wallahu a'lam sekali. Itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.